Tak apalah puan. Puan ambil je lah buah saya ni. Ambil lah saya tak nak. Betul tak? Lepas tu kan, dia mula macam, mungkin dia kesian kat aku kan dah seorang. Sakit mata pula. Dah lah seorang. Mengangkut buah 2 kotak dengan beg lagi. Sakit mata pula. Tak apalah, saya bagi warning last time lepas ni tak boleh kita bawa buah. Okey, terima kasih puan. Terima kasih banyak. Terus aku berjalan. Cari anak aku. Macam baik lepas. Tidak. Tak merasa aku tunjuk buah beri dekat korang. Tak merasa ini buah beri korang. Nampak buah beri dekat Hong Kong korang. Memang korang. Kat China, Hong Kong, kalau musim ni korang. Yang ni dia say offer kita petik sendiri tau. Memang buah beri dekat China, Hong Kong korang memang macam ni korang. Semalam mama balik korang, mama kena tahan dekat custom. Cerita ni korang, buah ni mama tak beli. Mama dibagi hadiah oleh orang dekat sana. Okay. So, bila bagi hadiah, papa kan dia lama kat sana. Kalau orang bagi hadiah kan lama busuk lah, tak apa nak makan. So, dia suruh mama bawa balik. Aku bawa balik 2 kotak semalam. Masa dekat airport sana, lepas sampai airport Malaysia, tiba-tiba aku kena tahan dekat custom Malaysia masa nak balik. Tanya ni buah apa ni? Ini buah lychee ke? Bukan puan, ini bukan buah lychee. Ini buah beri. Ya ke buah beri? Ya, kalau aku pula kena explain. Kalau buah beri kat sana, dia besar-besar. Dia bukan macam ni. Ini korang tak mama makan tengok korang ni kan? Mak. Dia dah tahu datin kan? Tahu. Tak kisah datin kalau salah tahan je lah. Dia fikir buah tu buah sembarang apa kira dia. Dia balik dalam kotak. Lepas tu mama pula cakap macam ni. Dia kata berapa kilo buah ni? Aku tak tahu berapa kilo. Tak tahu berapa kilo. Buah saya main bawa je balik. Suami saya bawa balik. Rupanya aku kena game lah dengan Ali Syukri. Dia pandai. Dia suruh aku pandai Ali Syukri Aku tahan kasar sana bawa balik buah ni Dia tak boleh lebih 3 kilo tau. Baik aku seorang malam. Kena tahan kat custom. Aib tau. Baik akak terbaik. Dia lepaskan. Dia bagi warning Tapi mama tak tahu pun. Wallahi mama tak tahu pun korang buah ni tak boleh bawa balik. Boleh. 3 kilo je. Tak lebih. Buah beri. Beri. Aib. Betul kan? Macam ni. Tak apa lancip. Puan. Puan ambil lah buah saya ni. Itu pula dah. Bukan mama pula. Semalam mama punya flight delay. Delay sikit. Sepatutnya aku 7.30. Pukul 8 lebih baru sampai. Dah lah lambat mengejar masa. Sebab anak dah tunggu kat luar. Kita kan nak jumpa anak korang. Mengejar lintam. Tiba-tiba nak keluar-keluar tu dia tahan pula aku kat custom. Custom Malaysia. Dia kata tak boleh bawa balik. Tak boleh bawa ni. Sebab buah ni lebih 3 kilo. Kalau bawa buah. Tak boleh 3 kilo. Dia kata. Kena lebih 3 kilo kena tangkap. Aku pula bawa 2 kotak. Bukan 2 kilo. 2 kotak besar aku bawa. Mama tak tahu. Papa je scam mama tau. Dia kata lepas jangan lepas kena you. Lepas.